Salam dan hai semua. Jadi hari ni saya nak buatkan kek batik matcha untuk jiran-jiran depan rumah saya ni. Dan bila bercakap pasal jiran ni, memang saya ada satu kisah yang saya nak share dengan anda semua. Okay, waktu saya kecil dulu, okay, adalah macam jiran-jiran. Saya duduk flat by the way. Okay, adalah jiran-jiran dekat rumah saya ni, dia ada buat majlis. Okay, tapi mak saya tak dijemput, and that's fine, tak ada masalah pun. Tapi bila dah hujung-hujung majlis tu, adalah macam biasalah makanan ataupun minuman yang tak habis. Okay, lepas tu dia pun panggilah mak saya. Saya pun ikutlah waktu tu. Saya ingat lagi saya ikut mak saya ambil makanan, and we were so happy sebab dapat makan sedap kan. Mind you, waktu ni kita orang tak adalah hidup senang macam orang lain, alright? Tapi kita orang bersyukur dengan apa yang kita ada waktu tu. Dan dipendekkan cerita, saya dengan mak saya pun buka lah makanan tu, and it turned out that makanan dan juga minuman tu dah tak boleh makan, dah basi, ada yang dah berlendir siap. Okay, dan saya ingat waktu ni mak saya kata betapa hinanya lah kot saya, you know, saya dengan mak saya, keluarga saya, sampai orang bagi lebihan pada waktu tu. Dan lebihan tu pula memang tak boleh makan. Jadi since daripada pengalaman tu, kenangan tu juga, bila saya dah besar dan saya rasa macam ada part yang saya mampu untuk bagi yang terbaik untuk jiran-jiran saya, so saya sedekahkan apa yang saya ada untuk jiran-jiran ataupun orang-orang sekeliling saya. Jadi cerita yang saya cerita tadi tu adalah peristiwa, salah satu peristiwa yang saya akan ingat sampai bila-bila. Dan kepada anda semua, terima kasih kalau sudi dengan cerita saya ni sampai habis. Bye-bye.